Di Kampung Tanduo semalam, Ken pulih. Mereka sudah menjalani pembedahan kecil dan kini menjalani rawatan susulan sebelum dibenarkan pulang. Sakit stabil lah, stabil dan rehat. That's all lah. Out of danger. Out of danger. Perlu risau. That's okay. Perlu pembedahan ke? Cuma pembedahan kecil je lah, tu je lah. Untuk clean up tu. Tu kita tengok lah. 3 anggota komando polis yang cedera dalam kejadian itu ialah Korporal Muhammad Tarmizi Hashim, Korporal Azman Ampong dan Konstabel Muhammad Qayyum Akau Zulkifli. Muhammad Tarmizi cedera di tangan dan kaki, manakala Azman yang cedera di paha dan punggung kini dirawat di Hospital Lahad Datu. Muhammad Qayyum Akau yang cedera di bahu kanan dan kedua-dua kaki kini dirawat di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Pagi tadi, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman melawat Korporal Azman dan Korporal Muhammad Tarmizi di Hospital Lahad Datu. Dr. Tan turut memaklumkan pihak Hospital Lahad Datu sudah bersedia untuk berdepan sebarang kemungkinan termasuk menyediakan bekalan darah mencukupi jika berlaku kecemasan. Dalam pertempuran di Kampung Tanduo semalam, 2 anggota komando polis terkorban selepas berbalas tembakan dengan penceroboh dari selatan Filipina yang mendakwa askar daripada Kesultanan Sulu. 12 penceroboh terbunuh. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman berkata kerajaan negeri akan menghulurkan bantuan kepada keluarga anggota keselamatan yang terbabit dalam insiden itu. Selain daripada kerajaan pusat, kita juga akan beri pertimbangan apa bantuan yang patut untuk diberikan kepada anggota keluarga anggota yang terkorban dan juga anggota yang cedera. Jadi, insyaAllah Serah diri atau berdepan, apa sahaja tindakan bakal diambil. Amaran keras itu diberi kepada penceroboh dari selatan Filipina yang masih berdegil dan enggan keluar dari tempat persembunyian mereka di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Saya nak beri amaran kepada mereka dan keadaan situasi semasa ini elok mereka serah diri. Dan di atas perbuatan mereka ini juga telah tidak memberi peluang option lain kepada saya. I have no option now. Selepas insiden semalam, sebenarnya mereka tidak ada pilihan lain. Sama ada mereka letak jawatan dan menyerah diri atau terpaksa berhadapan dengan apa jua tindakan yang pihak berkuasa terpaksa ambil. Mereka ditemui di sidang media selepas taklimat ringkas di Pelda Sahabat Lahad Datu, Sabah pagi tadi. Polis kini berada dalam keadaan bersiap sedia mengawal keadaan di kawasan berkenaan selepas diberi mandat dan kuasa sepenuhnya untuk mengambil apa sahaja tindakan yang perlu. Sementara itu, beberapa premis perniagaan di Bandar Lahad Datu kembali beroperasi. Namun, masih ada premis perniagaan serta pejabat ditutup sebagai langkah berjaga-jaga. Tinjauan kru TV3 Sabah turut mendapati lapangan terbang Lahad Datu beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun, semua sekolah di Lahad Datu diarah tutup sejak semalam. Ia berikutan arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Jabatan Pelajaran bagi menjamin keselamatan pelajar dan guru ekoran insiden pencerobohan di Kampung Tanduo semalam. Jadi kami semua tak ada kawan kami. Kemarin? Kemarin kan. Sekarang ni, sekarang ni okey, jalan tenang. Keadaan pun okey, bagus. Semalam ya, takut. Semalam takut. Seriously takut. Tapi hari ni okey lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم